Selain daripada simpan duit dalam akaun bank, sebenarnya simpan dalam akaun pun sangat-sangat menguntungkan. Tak tahu apa dia? Tonton video ni sampai habis dan save sebagai rujukan akan datang. Banyak orang mereka simpan duit di bank, ASP, tabung haji dan juga KWSP. Masih ramai lagi rupanya orang yang tak tahu yang kita boleh menabung emas sedikit demi sedikit melalui akaun emas GAP. Di Public Gold, kita ada satu akaun yang dipanggil sebagai Gold Accumulation Program ataupun GAP, di mana di sini tuan-puan boleh simpan emas sedikit demi sedikit dengan bajet minimal RM100 dan ke atas. Contohnya, kalau tuan-puan nak menabung 1 gram 1 bulan, boleh menabung sedikit demi sedikit melalui akaun emas GAP. Ataupun kalau tuan-puan nak beli lebih, contohnya nak terus beli 10 gram, 50 gram, 100 gram, boleh, tak ada masalah. Yang penting ikut saja kemampuan dan poket masing-masing. Kumpul dan terus kumpul. Cukup gram, tuan-puan boleh terus keluarkan any item yang tuan-puan nak, bergantung kepada berapa gram yang tuan-puan ada dalam akaun. Jadi kesimpulannya, tak kisahlah tuan-puan student, suri rumah, bisnes owner, pemandu Grab, doktor, cikgu, cleaner dan sebagainya, semua boleh mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Saya bantu cara bermula. Jemput hubungi saya. Assalamualaikum.